Okay kawan, kalau you minat package ini, lepas tu saya akan send ini registering bagi you. So you tekan ini ring, lepas tu masuk telefon nombor, masuk email, password, reset password. Lepas tu sini Cincai tulis lah, Cincai pilih lah mana satu pun boleh. Lepas tu agree, tekan verify. Dia akan send OTP bagi you punya phone number. So sudah register siap, lepas tu you akan masuk bagi sini. Nanti you login masuk punya time, dia ini macam punya. Sudah login masuk, so bos masuk minimum 50 atau 100 atau 300. Kalau you nak try sahaja, you boleh try masuk 50 lah. So 50 saya pun akan bagi you yang ini. Ini package. So dia shell 1 sampai 3 kilo RM5. Lepas tu JSNT 1 sampai 3 RM5. Kalau yang ini 1 sampai 5 kilo. Citylink 1 sampai 5 RM5. So saya akan update ini plan bagi bos lah. So mesti masuk minimum 50 atau maksimum 300 sudah okey. So sudah masuk, lepas tu contoh you macam mana masuk. Tekan ini top up, lepas tekan tick, continue top up. Lepas pilih yang you nak guna apa cara money masuk lah. Boleh FPX, boleh e-wallet. So kalau you pilih e-wallet, you boleh tekan masuk lah. Lepas tu tekan tick, dia akan proses punya. So sudah masuk duit, lepas tu receipt send bagi saya. Sudah masuk, nanti sudah scan lah, guna you punya phone sudah scan. Lepas tu itu receipt screenshot bagi saya, lepas bagi saya email. Saya akan dengan bos update bos punya package. Update package bagi yang tadi saya bagi punya gambar lah, yang ini.